أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Hormati Tuan Haji Haidil bin Haji Kedah, Pengerusi Ahli Lembaga Pengelola Madrasah Tahfiz Amin. Seterusnya Encik Hazri bin Haji Adnan selaku Pegawai Khas Madrasah Tahfiz Amin. Juga yang kami muliakan ibunda kami di madrasah, Puan Mudarah Puan Haji Latifah binti Haji Kedah, Mudarah Madrasah Tahfiz Amin. Dan yang diraihkan, yang dialu-alukan Tuan Haji Iswari bin Akail, Presiden Universal Bikers Johor Bahru, serta barisan kepimpinan dan ahli-ahli Universal Bikers Johor Bahru. Seterusnya ahli jawatankuasa, guru-guru serta para pelajar Madrasah Tahfiz Amin sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya selaku wakil bagi Madrasah Tahfiz Amin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua para tetamu yang sudi yang mencemarduli hadir ke madrasah kami yang membawa 1000 keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih pengacara majlis Tuan Haji Khairul, Tuan Haji Iswari bin Ahair serta rakan-rakan riders, Universal Riders. Selamat datang ke Madrasah Tahfiz Amin dan selamat datang ke Jelebu. Yang saya hormati Puan Hajah Latifah, kekanda saya, Mudirah Madrasah Tahfiz Amin, para asatizah, adik-adik anak syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama dengan bikers ya. Bikers ni dia orang punya mental lain. Yang punya lain sikit. Tengok muka dia orang semua. Happy je sebab baru Lion Corner dekat jalan Jelebu tadi. Memang baik Lion Corner, saya tahu. Kan? Cuma yang buat pilihan tu kan kejap-kejap dia juga tepuk yang bambang sedul sikit bang. Itu biasa. Itu biasa. Tapi alhamdulillah kita dapat bersama hari ini dengan adik semua. Terima kasih kami ucapkan saya bagi pihak ahli lembaga pengelola Madrasah Tahfiz Amin kerana sudi hadir ke madrasah kami. Madrasah kami dah 10 tahun beroperasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Kerusi Majlis yang saya hormati Tuan Haji Hazir bin Haji Kedah selaku pengerusi ahli lembaga pengelola Madrasah Tahfiz Amin. Dan juga saya hormati Mudirah Puan Haji Latifah binti Haji Kedah selaku mudirah kepada Madrasah Tahfiz Amin. Kepada Encik Muhammad Azri, Pegawai Khas Yamin, ahli jawatankuasa Universal Bikers, rakan-rakan bikers dan adik-adik penghafal Al-Quran sekalian. Pertamanya saya mewakili Universal Bikers mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak madrasah di atas kesudian menerima kehadiran kami kepada Universal Bikers ni. Bagi program yang kami namakan program hari ini adalah program Charity Ride Universal Bikers. Untuk makluman, Universal Bikers ditubuhkan pada 2013. Jadi ini dah masuk tahun yang ke-13 lah kot. 2006 salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad
وصحبه في كل لمحات ونفس بعاد